5 pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM direman 3 hari sehingga Ahad bagi membantu siasatan berhubung kes buli seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah asrama penuh di Besut. Perintah reman terhadap kesemua pelajar lelaki berusia antara 15 hingga 17 tahun itu dikeluarkan penolong kanan pendaftar Yohanes Muhammad Roslan di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu. Suspek terdiri daripada 4 pelajar tingkatan 3 dan seorang tingkatan 5 itu direman bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 147 Kanun Keselesaan kerana merusuh. Terdahulu Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Azamuddin Ahmad Alliance Abu dilaporkan berkata pihaknya menerima laporan kejadian buli dari mangsa sekitar jam 6.48 petang pada Rabu. Siasatan awal mendapati mangsa yang berusia 14 tahun mendakwa telah diarahkan membuat kedudukan separa mencangkung sambil diletakkan selipar di atas kepala selama kira-kira 40 minit. Mangsa turut mendakwa ditumbuk di bahagian perut serta ditampar beberapa pelajar tingkatan 3 ketika berada di asrama Putra Maktab sekitar jam 11.30 malam pada Selasa lalu. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan di perut, rusuk dan belakang badan.